Assalamualaikum semua. Ramai orang tanya saya, kalau kewangan Islam ni tak ada riba, macam mana koperasi atau bank Islam boleh untung? Soalan ni sebenarnya bagus tau, sebab dia tunjuk yang kita ni dah mula fikir apa beza sebenar antara pinjaman konvensional dengan pembiayaan Islam. Jadi hari ini saya nak terangkan dengan cara yang paling mudah sekali. Dalam kewangan Islam, keuntungan datang bukannya daripada faedah, tapi daripada akad jual beli yang sebenar. Contoh dia lah kita ambil kat sini kan. Konsep tawaruk sebagai contoh. Koperasi beli satu komoditi daripada pasaran. Kemudian kita jual kepada pelanggan kita dengan harga jualan yang telah dipersetujui dengan bayaran ansuran. Kita bayar sikit-sikit lah. Jadi untung ni sebenarnya halal sebab dia datang daripada urus niaga yang sebenar. Bukannya duit atas duit. Islam larang keuntungan yang tak ada asas nilai sebab itu akan menzalimi pihak yang lemah. Saya nak ulang sekali lagi. Dalam kewangan Islam ni, kita ada 3 larangan besar yang selalu kita pegang. Yang nombor 1, riba, iaitu lebihan atas pinjaman. Walau kecil pun tak boleh. Haram. Yang kedua, gharar, iaitu ketidakpastian yang boleh menipu satu pihak. Ini kau teringat macam siapa? Macam Ibrahim Pendek dalam Alibaba Bujang Lapuk? Haram. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, nombor 3 pula. Maisir. Yang ini pun unsur perjudian, iaitu spekulasi ataupun bergantung pada nasib. Ini pun sama juga. Tak boleh. Jadi, semua ini dilarang sebab ia akan cipta ketidakadilan dan ia juga boleh memudaratkan ekonomi sebenar. Jadi sebab itulah kan, setiap akad tu, kita mesti buat dengan jelas dan mesti difahami oleh kedua belah pihak. Kalau dia tak jelas, maka ia tak sah. Dan sebab itulah juga, kami di Koperasi Aspirasi Mulia, kita akan pastikan semua dokumen kita disemak oleh jawatankuasa syariah kita supaya tidak ada unsur-unsur yang bercanggah. Dalam Islam ni sebenarnya, kita nak buat untung tak salah. Tapi yang penting, cara kita nak dapat untung tu kenalah betul. Sebab kalau kita buat untung dengan cara yang adil, beretika dan patuh syariah, untung tu bukan sekadar jadi satu rezeki, tapi juga boleh jadi pahala buat kita. Sebab itulah kan, setiap kali ahli memohon pembiayaan patuh syariah daripada kami, mereka bukan sekadar mengelak daripada riba. Mereka sebenarnya sedang buat satu keputusan yang berprinsip. Dan bagi kami juga, membantu ahli dengan cara begini, dengan cara yang halal, adalah satu amanah dan juga satu ibadah. Inilah dia keindahan sistem Islam. Bila setiap urus niaga berpaksikan nilai dan keberkatan, ekonomi kita boleh jadi seimbang dan masyarakat pun boleh jadi lebih tenang. Untung pun boleh jadi ibadah. Bila niat dengan caranya betul. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Lupa nak cakap, terima kasih buat semua yang menyokong dan memberi komen untuk video saya yang sebelum ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.